Ke arah mana halanya bagi insan yang terleka mengejar nikmat dunia. Orang Nazir dah? Sedeng eh? Allah je, ya Allah dah. Kamu kita cuma kemana je hanya tadi. Dah apa kita mari nak atas je. Untuk maaf banyak deh. Dah dah. Kita orang silent, jadi kita tak pandai nak kulit saya. Ni tim saya. Ni saya. Wow. Kalau nak bawa motor ni boleh. Boleh bawa insya-Allah. Nak budak kayu nak kubur. Lagi kubur. Kubur lima apa kat mak kat wayah. Di muka alhamdulillah lah yang boleh pergi lah. Kau tak mau basikal lagi tu. Dia basikal tu kata dah tu bawa orang ni basikal. Ni motor ni saya ada banyak motor duduk Jabak. Jadi saya ambil salah satu bagi ke pok lah. Tepi belakang dah motor ni saya hot dalam-dalam semua saya tu tayar-tayar saya tukar baru belakang dah. Cuma hot luar-luar ni lah saya dok dang sebenarnya dang. Senang je. Satu kali pak. Okey baik tu. Doa sudah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu kafimat majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami, Zat yang Maha berkuasa di atas segala-galanya. Kami memohon rahmat ya Allah agar murahkanlah rezeki kami, kedua ibu kami dan juga saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, khusus pada yang telah menyedekahkan pada diri kami. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dah lah kita hanya bagi so kita bagi lah tu. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa atuz zakata wa kanu rakiin. Bagikanlah kau lain sebahagian hati Tuhan kita dah. Ya lah. Itu benda yang saya faham lah. Nak minta tolong pok doa ke saya lah. Kalau boleh tolonglah doa ke saya ni. Sebab saya tahu doa ni benda yang susah untuk orang doa. Kecuali mak ayah kita. Mak ayah kita ni doa sama kan anak. Aku tanya lah Mesej rupu ni suruh orang kau. Pulak dah. Mesej rupu. Orang ni yang mesej rupu ni curi dia orang. Dia tenang dulu nak kan ni seorang. Dah biasa pergi main dia buat benda bang. Tunjuk siko. Tunjuk siko. Nak kan ni cik dia ni. Untuk maaf banyak lah. Yang ni cik dia memutuskan saya ni, insyaAllah saya pergunakan sebaik mungkin. Adik-adik dia? Adik-adik ada tapi dia ada rumah tangga belaka. Pok layak dapat zakat dah. Ada orang bagi zakat layak. Asma kita dapat asma. Okey. Okey, kalau gitu tak apalah. Bawah saya ni ada saya ambil banyak orang-orang yang layak dapat zakat, saya letak bawah saya lah. InsyaAllah benda ni tak ada perjanjian. Tetapi selagi Tuhan bagi rezeki ke saya, insyaAllah lah. Adalah setiap bulan tu masuk nepok ni. Saya dah sebaik jadi. Ya Allah. InsyaAllah lah. Saya lepas solat saya saya doa dulu lah. Masuk panas ni Pak. Saya mau masuk apa saya? Tak apa lah cik dia. Masuklah panas ni. Tunggu. Nah. Saya pergi dulu Assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Minta doa saya ni Pak Okey.